لما قالها نبينا فاتبعوني فاتبعوني في حب الخير فاتبعوني. Mujahadah pokok modal utama dan utama dalam mujahadah, kerana dirikut wa may yujahidu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mujahadah akan mendapat petunjuk jalan kami kerana Allah. Asal mujahadah adalah fatumun nafsi, mensapih dalhah nafsu baik dapat turut anil ma'lufat, daripada sesuatu yang sudah terbiasa. Kabiata pejobu dua bohmo kurang, kabiata wablah jam kurang, kabiata pulang kopi espresso je kopi gayo dan tame nafsu dia ada khilaf awalnya pada umumil awqat. Sepanjang waktu, setiap detik, setiap nafas yang naik turun harus dah dorong nafsu untuk mukhalafah keinginan beda putruk. Yang pertanyaan untuk uronyo tentang ubudiyah dan kata yang lelon tentang tawakal. Tawakalnya puma'um bahwa asas tahkima, dia yang tawakal itu bawa kokoh iktikad kamu dengan Allah Ta'ala pada barang yang telah pernah menjanji ia. Apa yang kau janji lah Allah bergap hati, iaitu tawakal, gap hati kepada janji Allah. Dengan umpama katanya Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Hana daripada yang lata-lata di bumi melainkan ada Allah rezekinya. Yang bergap hati dikenal. Dia sampai hana ada semayang, hana ada meratib, hana ada perbuatan kepada Allah, gaduh minta rezeki. Seperti barang yang menunjuki atasnya oleh kata musannif, yakni bahawa engkau iktikad bahawa sungguh barang yang ditakdir oleh Allah bagi kamu itu pasti akan sampai kepada kamu, tidak mustahil. Yang makna bukan iktikad pada janji Allah. Apa yang kau takdir lah Allah yang pasti teruk. Wa yumkinu ayakuna lafdus sin litakid, dan kemungkinan bahawa nalah lafaz sin saya silunya tu takkid menteng kan mustaqbal binahwi qaulihi alaihi salatu wassalam